Tiga bekas pekerja Telekom Malaysia Berhad didakwa di Amerika Syarikat atas penyelewengan hampir ringgit Malaysia 80 juta dana syarikat. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendakwa Muhammad Hafiz Lokman, Muhammad Yuzaimi Yusof dan Kan Tuong Nguyen yang sebelum ini berkhidmat di anak syarikat milik penuh TM di negara itu atas konspirasi, penipuan dalam talian serta mencuri identiti. Mereka didakwa menggunakan kenyataan palsu, rekod dipalsukan dan penyamaran korporat bagi memperdaya pembekal, juru audit serta penyelia. Menurutnya, TM turut melaporkan sendiri perkara itu kepada pejabat peguam Amerika Syarikat. Muhammad Hafiz ditahan pada 20 April di San Francisco, manakala Nguyen dan Yuzaimi menyerah diri pada 22 dan 23 April. Penolong Pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, James C. Barnacle Jr. berkata, ketiga-tiga individu terbabit didakwa menjalankan skim penggelapan wang yang disengajakan dan dirancang dengan teliti demi kepentingan keuangan. TM pula menegaskan syarikat tidak akan didakwa kerana memberi kerjasama penuh termasuk langkah pemulihan. Prosiding mahkamah akan diteruskan di Amerika Syarikat dengan TM komited memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa.